Ada satu jalan untuk orang biasa macam saya dan kita semua masuk syurga. Jalan tu ialah menjadikan Al-Quran Rabi'a qulubina, kekasih hati kita. Sebab Quran itu bukan makhluk. Quran ialah kalamullah yang ramai orang tak sedar. Sebab orang nampak dia seperti kertas lama yang lusuh, penuh dengan habuk. Ada di detas mari rumah kita, ada di masjid kita, ada di surau kita. Besarnya Quran bila satu orang mati, kalau banyak mana pun dosa dia, selama mana dia tak syirikkan Allah, dan Al-Quran adalah kekasih dia siang dan malam. Tuan-tuan masuk alam barzakh, banyak mana pun dosa, dengan syarat Quran adalah kekasih hati tuan-tuan. Bila mungkar dan nakir mai kat satu orang ahlul Quran, dosa banyak tapi dia tak pernah syirik, dan dia buat dosa pun bukan buat dosa bangga depan orang, tidak. Malaikat nak pukul dia, tiba-tiba datang Quran. Al-Quran itu menghalang malaikat tu. Satu-satunya ibadat saya serta kat tuan-tuan supaya tuan-tuan minat dengan Quran, yang akan bersama dengan Tuhan dia sampai dalam syurga, Quran. Bila malaikat nak pukul tadi, Quran ni mai, dia kata Allah tak benarkan untuk kamu sentuh dia, kerana dahulu orang ini membaca aku. Tak boleh sentuh. Yang ni hadis Nabi, bukan saya cerita ni. Akhirnya malaikat itu berundur dan meninggalkan Tuhan itu. Tapi manusia lupa bahawa mereka boleh membaca kalamullah. Di dunia, orang yang hidup dengan Quran takkan celaka. Ini janji Allah. Quran itulah nak selamat kita dalam kubur. Quran itulah nak selamat kita di mahsyar. Dan Quran itulah satu orang akan baca sampai dalam syurga. Dulu saya ada jiran, waktu saya kecil, umur belah-belah tahun, umur 9, 10, 11, 12 sampai saya umur belah. Saya ada satu jiran, makcik, seorang makcik. Bukan untuk guru Quran pun, orang kampung biasa aja. Tapi dia akan baca Quran start daripada maghrib, lepas tu dia semayang maghrib, lepas tu semayang isyak, sekali lepas isyak baca. Rumah kampung dulu rapat-rapat. Rumah kampung dengan rumah jiran rapat. Kita tidur tu, dia duduk baca Quran lagi, makcik. Esok pagi, orang tua bangun awal dah. Awal. Orang tua dia tak tidur 8 jam. Dia tak tidur 6 jam. Dia tak tidur 5 jam. 4 jam, 3 jam, bangkit. Kita bangun subuh, nak pergi sekolah. Saya naik bas waktu tu, pergi sekolah. Kena naik bas. Kena bangun awal. Pukul 6, bangun. Kita dah dengar dia baca Quran bila bangun. Cik jiran. Setiap hari, sampai hari kematian dia. 1, bulan Ramadan. 2, malam Jumaat. 3, lepas buka puasa. 4, ketika dalam sujud maghribnya. 4. Ada boleh challenge? Ada yang boleh tandingi? 1, malam Jumaat Allah ambil dia. 2, bulan Ramadan. 3, selepas buka puasa sama keluarga, anak cucu dia. 4, di dalam sujud solat maghribnya, dalam sujud. Bukan dia isap rokok gudang garam, bukan mati angkat tayar, bukan mati mabuk. Macam hari ni banyak berita kan, mati mabuk banyak hari ni. Yang Melayu yang bukan Islam. Mati tak boleh pilih. Hang ada berapa bilion ringgit, hang tak boleh pilih jam berapa hang mati. Hang tak boleh pilih. Kamu presiden mana-mana negara pun, kamu tak boleh pilih di mana dan bila kamu mati. Allah Ta'ala yang matikan kamu. Sekaya apapun kamu, semasyhur apapun kamu, aku iaitu Allah yang pilih bila dan di mana kamu akan mati. Kalau satu orang tu mati dalam sujud, siapa yang pilih dan jemput dia untuk mati dalam sujud? Allah Jalla Jalaluh. Allah yang pilih. Subhanallah. Allah yang nak muliakan dia. Allah yang berniat dan berazam, beriradah untuk dia mati dalam sujud. Subhanallah. Orang yang hidupkan Quran. Saya tengok, saya melihat sendiri orang yang menghidupkan Quran. Nak kena hafal Quran ke? Tak perlu. Tak perlu hafal pun. Hafal lagi bagus. Dan tak perlu pun untuk menghafal Quran. Untuk mendapat kemuliaan Quran, cukup kamu menghidupkan Quran. Baca. 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 Tu Quran ada. Tak pandai ustaz, dah umur nak dekat 70 lah. 67. Tak pandai baca Quran, ulang qul huwallahu ahad. Pegang tasbih, ulang qul huwallahu ahad. Teringin rasa nikmat baca Quran, pasang dekat handphone yang kita ada tu. Buat status WhatsApp pandai takkan, nak buka YouTube surah Nur tak pandai.
Umur 67 buat status WhatsApp pandai. Makan di kebun durian, tangkap gambar ni. Pegang bukan ketang dah. Tangkap gambar pun kelabu sebab ketang. Pegang juga ketang pun ni. Nu nak selfie punya pasal. Up status Facebook pandai, takkan nak pasang YouTube baca surah Nur tak reti. Hidupkan Quran satu dunia. Ni last ni. Nombor 2. Orang yang mati dalam keadaan mencintai Quran. Cintai Quran ni maksudnya hak baca tiap hari ni. Bila dia tak sentuh Quran sehari, dia rindu, dia teringat. Bila dia mati, masuk ke alam barzakh, ditinggalkan ahli keluarga dia, keseorangan di alam barzakh. Nabi kata sehingga kamu di alam barzakh mendengar bunyi tapak kasut meninggalkan kawasan perkuburan. Kamu dengar? Semua tinggal. Ada anak nak tunggu seminggu di perkuburan? Tak ada. Ada bini kita nak tunggu seminggu? Tak ada. Kawan rapat kita nak tunggu seminggu? Tak ada. Semua pi, semua balik. Ketika semua dah balik, sekira-kira beberapa jam selepas dikebumikan, datang 2 orang malaikat, Munkar dan Nakir, aswadan azraqan, yang tubuh mereka hitam melegang. Orang yang mencintai Quran, walaupun dia ada dosa, ingat ni, walaupun dia mati ada dosa, tapi dia hidup dengan Quran, malaikat pun turun main, malaikat nak labuh dia, Quran akan datang ketika itu. Nama surah yang mewakili orang yang mencintai Quran di alam barzakh adalah Suratul Mulk. Dia yang akan berdepan dengan malaikat. Dia kata tak boleh. Allah tugaskan aku untuk melindungi dia ni. Sebab dulu dia baca aku dan dia menghidupkan diri kehidupan dia dengan Al-Quran. Dalam riwayat itu tersebut, hadis tu, malaikat pergi ke arah kepala, surah ini pergi ke arah kepala. Dia kata tak boleh. Kamu tidak akan dapat mengapa-apakan dia ni. Sebab dia ni dulu menghidupkan Al-Quran. Quran hak berabuk dah di rumah kita. Baca. Ramadan, bulan Quran. Siapa tak pernah sentuh Quran dalam Ramadan, mula malam ni, bacalah 1 ayat 1 hari. Dia akan dapat 1 hari nanti. Dia akan baca 1 hari nanti, sehari, bermuka-muka surat. InsyaAllah. Mula dengan 1 ayat sehari. Maka surah Al-Mulk mewakili Al-Quran, mempertahankan orang yang membacanya ketika hidup di dunia. Lepas tu dia selamat. Bangkit di mahsyar, panggil seorang-seorang, timbang. Panggil nama seorang-seorang, mai duduk di depan. Semua orang tengok. Tayang video apa yang dia buat hari-hari. Hari ni dia buat apa? 2 hari lepas dia buat apa? 2 bulan dia buat apa? 2 tahun lepas dia buat apa? 20 tahun lepas apa yang dia buat? Tayang. Ahlul Quran, orang yang hidup dengan Quran. Nama dia kena panggil, dia pun pi. Buku amalan dia dikeluarkan. Buku tuan-tuan boleh baca. Malaikat akan bagi kat tuan-tuan buku tu. Allah Ta'ala akan kata, Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ni ayat Quran tau. Bila bagi buku amalan yang tulis nota dalam tu buat apa? Pukul 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35. Allah Ta'ala kata, Iqra' kitabak, baca buku amalan kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hang pun cukup jadi saksi, tak payah panggil orang. Hang tahu apa yang hang buat. Kita pun pegang buku kita, Allah pun mula timbang. Ahlul Quran, orang yang mencintai Quran, tentang tahu apa jadi. Dia berdiri, buku dia dibuka, Allah pun mula menimbang satu persatu daripada hari pertama dia balik. Hari pertama dia balik, Allah Ta'ala pun mula nak timbang amalan dia. Datang Al-Quran. Quran mai. Ni yang saya kata baca Quran. Ni yang saya dah sebut kat diri saya, baca Quran. Tak pandai baca Quran, ulang qul huwallahu ahad. Ulang sehari 100, sehari 200 pun ulang. Dah yang tu je hafal. Tiba-tiba datang Al-Quran. Nama surah yang mewakili itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Suratan ka'annahuma ghamamatan tudhillani sahibahuma. Hadis itu hadis sahih. Panjang sikit hadis tu. Nabi kata ada 2 surah dalam Quran. 2 surah ini adalah 2 surah yang paling panjang dalam Quran, Baqarah dan Ali Imran.
Baca Quran dipanggil nama dia untuk ditimbang buku amalan dia. Dua surah ni cakap, dia mai ke depan. Baqarah dan Ali Imran bercakap, mereka berhujah di hadapan Allah SWT, sehingga tuan dia diampunkan oleh Allah SWT. 365 hari, sehari pun kita tak sentuh Quran. Ramadan tahun lepas pun kita tak pegang Quran. Ramadan tahun ni kita pegang Quran, insya-Allah. Tuan-tuan, habis timbang mahsyar, masuk dalam syurga. Ahlul Quran masuk dalam syurga, apa jadi kat dia? Allah tak membenarkan orang-orang yang solat untuk solat dalam syurga. Sebab dalam syurga tak ada semayang. Dalam syurga boleh buat apa yang kamu nak. Setiap orang dalam syurga raja. Dia boleh buat apa yang dia nak. Semayang tak perlu dalam syurga. Zakat tak payah, puasa Ramadan tak ada, hari-hari seronok. Ada orang minta izin, ya Allah nak semayang, Allah kata tak boleh. Ini syurga, ini tempat untuk seronok. Orang nak buat haji, Allah tak bagi. Orang nak keluar zakat, Allah tak bagi. Ada orang nak bersedekah, Allah tak benarkan ibadat dalam syurga. Fardu ni. Tetapi Ahlul Quran minta izin, wahai Allah, kami nak baca Quran. Lalu Allah benarkan Ahlul Quran untuk membaca Quran. Lalu mereka mengalunkan Al-Quran seperti mana mereka bernafas di atas muka bumi dulu.